Asal dakwah Malam-malam ni kan, adakah mereka mempunyai tujuan sama seperti kita diam Kuala Lumpur. Tulisan-tulisan ni dengan bajuan bahan ni gua memang agak tak pandai lempar. Bahan banyak. Ada satu profesor kan, dia bagi tahu punca kesesatan lalu lintas ni disebabkan banyaknya motor. Aku tak jumpa motor dah. Banyak harga dah lah. Masih lagi boleh mengelik sikit-sikit walaupun tak semudah kacai rincang motor-motor lain kan. Bismillah. Memang banyak harga. Di Kendari dah memasuki kampung baru sebentar lagi. Berapa ini Kendari. Kita kembali ke tengah sikit. Memang banyak hotel ini. Saya mau punca motor banyak. Itu yang jadi setakan lalu lintas. Wah lah punya statement. Kampung baru pun. Coba masuk. Alhamdulillah. Halo, salam. Aku dekat Yasin lah, apa-apa. Pangkut. Inilah keadaan jalan belum malam raya. Kalau membuntuk orang kan. Kalau membuntuk orang tu nanti sama kumai juga. Tambah lah buntuk tu baju raya. Hang pun nampak raya. Orang depan makan raya raya kan. Sikit lagi. Inilah. Satu setengah pagi apa? Ini keadaan jalan tol. Macam ni keadaan dia. Malam 25 Ramadan. Alright, nampak kita dah sampai Masjid Negara. Ni kita pergi cari ruang. InsyaAllah. Oh, tu Haji Jo. Haji Jo dengan backpack dia. Oh. Tu ni bawa beg dahsyat lah. Ada macam-macam boleh Jepun dah apa lah tu. Bismillah. Allah maftah li abwaba bi rahmatik. Allahu Akbar. Nama tak main Masjid Negara. Alright. Ramai juga orang lah. Ramai. Budak-budak dia kena stadium semua tak solat. Buka puasa, mereka buka puasa kat Padang. Budaya kat Putrajaya tu pun. Sedang berlangsung solat tahajud nampak di Masjid Negara. Banyak betul lah Pak Arab kat sini. Mak Arab, anak Arab, Arab, Palestin, geng-geng belah sana semua lah. Bismillah. Halo Pak Yus, hijau tadi selesai sudah permainan tahunan kita yang bersama kawan-kawan di Kuala Lumpur. Malam kita depan sekarang ini ada makan lah. Buah sendiri pun sakit telinga. Dan kalau pasal intercom ni tak dengar apa lah. Lama menghampiri. Sekarang 16,720. Yang penting sabar ucap mencari bulan. Malam tadi malam 25. Kadar ni tak semestinya malam ganjil. Ya, ada banyak pendapat ulama ni. Kita cari semua. Pagi-pagi jogging Oh, jalan. Ada juga pendapat kata dalam sepadan ni bekas setakat dalam Ramadan ni, dalam sepadan ni bergerak sepanjang tahun.
berapa sekian kayu gas ni. Tapi pun dah beli pedok. Dah beli pedok kan. Cuma masalah kau beli kat Shopee. Pedok dia rancang, dia rancang semua. Tak ada. Dia nak canggung. Tuan-tuan, setakat ni dulu gua punya video. Kita jumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum.